kita nak buat ayam percik. Wow, ayam percik. Memang terngiang-ngiang bulan Ramadan kita cari ayam percik kan. Tapi tak apa, dah lepas Ramadan kita buat sendiri pun boleh. Potong dululah bawang putih, bawang merah, serai, cili kering yang telah direndam dengan air panas dan juga halia kisar sekali dengan minyak kelapa rasaku. Santan kelapa. Kalau nak tambahkan sedikit gula dengan garam dalam ni pun boleh juga. Baik, kita perap lebih kurang dalam 1 ke 2 jam untuk rasa yang lebih enak. Dan kemudian kita akan masak dengan kuah dia juga. Kita masak dia lebih kurang dalam 5 ke 10 minit. Kita akan angkat. Kita letak ke tepi ayam untuk dibakar tu ataupun dipercik tu nanti. Minyak kelapa. Ya, letak sedikit saja minyak kelapa rasaku. Ya, itu dia. Ya, itu dia percik punya percik. Dah pun siap dah kita punya ayam percik.